Aduh, tuan-tuan. Alah, hai. Alah. Ni tuan-tuan, saya nak bercerita pasal isu UEC ni lah. Aduh, hai. Setiap tahun tuan-tuan dekat Napi RU je asyik dijadikan sebagai modal politik lah. Aduh, saya tak faham lah tuan-tuan. Daripada dulu. Tuan-tuan. Ini isu yang diulang. Dan saya faham, ahli politik especially di kalangan kaum Cina, dia perlu ada satu isu tau, yang memperjuangkan bangsa mereka. Faham tak? Macam kita juga orang Melayu, akan ada isu-isu yang memperjuangkan hak keistimewaan Melayu. Pemilikan tanah, hak bumi putera. Chinese ni pula, macam biasalah tuan-tuan, nak jadikan sebagai modal politik, mereka akan angkat isu yang paling kerap dijadikan bualan. Faham tak? Dan isu ni tak lain tak bukan tuan-tuan, UEC lah. Sebenarnya bukan DAP je yang bangkitkan isu ni dan jadikan ianya sebagai bullet untuk nak attract pengundi Cina. Even BN zaman Najib pun tuan-tuan, ni nampak ni, pun memperjuangkan isu UEC ni bagi kepentingan kaum Cina. So saya nampak UEC ni adalah modal politik. Faham ke? So di kalangan pengundi Cina ni, dia sukalah kalau ada ahli politik yang nak fight for their right. Faham? Itu biasalah kan. Lama pun kempen. Macam dekat Sarawak, mereka dah lama dah iktiraf UEC ni. Tapi bersyarat tuan-tuan saya ulang balik. Pengiktirafan yang bersyarat. Faham ke? Pengiktirafan UEC dekat Sarawak ni tuan-tuan, syaratnya adalah dia kena lulus peperiksaan bahasa Melayu, ada ujian amali bahasa Melayu. So dia bukan sekadar UEC je. Budak tu disyaratkan untuk menguasai bahasa Melayu tu. Itu majoriti pelajar-pelajar yang ada UEC dekat Sarawak diminta untuk ambil peperiksaan SPM. Faham? Supaya mereka dapat 2 kelulusan pada waktu yang sama. So, kalau dia ada kelulusan UEC plus at the same time dia ada SPM. Bermaksudnya tuan-tuan dia ada dual qualification. Pertama yang Taiwan punya UEC tu, yang kedua kebangsaan. So benda tu dia lebih neutral lah, faham tak? Yang penting penguasaan bahasa Melayu tu kena ada, faham? Sebab dekat Sarawak ni kita tahulah dia negeri yang berbilang kaum. So dia tak boleh memihak kepada satu bangsa je. Tak sama tuan-tuan dengan apa yang pihak satu lagi minta dibuat dekat Semenanjung. Tak sama. Parti yang duk perjuangkan UEC dekat Semenanjung ni, you tahulah parti mana kan, saya tak nak sebut lah. Dia nak kalau boleh ada UEC pun dah cukup dah untuk masuk ke IPTA, faham ke? UEC ni dah sama level dengan apa tau? Matrix, pra-diploma.